Guys, untuk buat air kan, aku suka pakai Safe Sterimac ni. First model yang aku ada, yang ni dia pakai bateri lah. Kalau korang habis bateri, korang kena beli. Yang ni kurang best sikit. Aku ada jumpa yang rechargeable, yang ni best. Habis bateri, cas and boleh terus pakai je. And then yang ni dia boleh basuh tau, sebab dia pakai kapsul macam ni. Kalau yang ni dia susah sikit nak basuh, sebab dia ada built-in pengacau dekat bawah tu, dia dah permanent kat situ, so susah sikit. Sepanjang aku pakai Safe Sterimac, yang ni memang best. Aku repeat order lagi. Yang kali hitam ni, yang biasa aku pakai, aku repeat order color putih. Wife aku selalu guna juga, dia pun suka, so aku belikan dia lagi satu yang warna putih dia punya. So berasingan lah, seorang satu guys. Bestnya ni dia ada indikator kat sini. Kalau korang tekan, dia just pakai touch button je. Korang tekan, dia akan pusing dia punya Sterimac tu. Kalau korang buat air kan, dia akan kacau daripada bottom tu tau. So korang punya bacuhan tu akan lebih sebati daripada bawah. Tak adalah sekedak-sekedak tu guys, nampak? Ini kan, kalau korang buat bacuh suplemen, bacuh minuman serbuk, contoh koko ke, serbuk coklat ke, memang padu guys, memang sebati je. Sebab dia start daripada bawah tu, dia punya kapsul tu dekat bawah, dia akan kacau sampai atas, memang sebati guys. So kalau korang nak beli Safe Sterimac ni, korang boleh tekan dekat beg kuning bawah tu, siap datang dengan penutup sekali guys. Korang boleh pilih warna hitam ataupun warna putih, ataupun dua-dua sekali.